Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca kita pada petang ini dengan melihat amaran yang sedang berkuat kuasa. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan Phuket. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 27 Jun 2026 di mana ketinggian ombak boleh mencecah 3.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut. Baiklah, bagi mengetahui keadaan semasa cuaca negara, kita ikuti pula paparan imej Gema Radar. Serapan terkini imej radar menunjukkan hujan beserta ribut petis sedang berlaku namun lebih tertumpu di bahagian utara semenanjung Malaysia melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu. Hujan beserta ribut petir juga sedang berlaku di pedalaman Negeri Sembilan dan juga Pahang. Keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, bagi Malaysia Timur pula, keadaan hujan beserta ribut petir sedang diperhatikan di kebanyakan tempat bagi negeri Sabah. Namun lebih tertumpu di kawasan pantai barat negeri Sabah, juga di bahagian Sandakan dan pedalaman. Manakala bagi negeri Sarawak, hujan lebih tertumpu di bahagian Kuching dan juga Kapit. Lain-lain bahagian di negeri Sarawak berada dalam keadaan baik dan tiada hujan. Bagi tinjauan sebelah malam pula, Met Malaysia masih lagi meramalkan hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku namun lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia melibatkan negeri Perak, Kelantan, Pahang. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan lebih tertumpu di bahagian Kuching. Lain-lain bahagian bagi negeri Sarawak dan juga Sabah berada dalam keadaan baik dan tiada hujan. Baiklah, itu sahaja informasi cuaca yang dapat saya kongsikan buat waktu ini. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terkini berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga iklim, orang awam boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau melalui laman media sosial rasmi kami seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama, juga bacaan indeks pencemar udara IPU seluruh negara. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Ahmad Rifai Ahmad Rizwan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.